Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat petang tuan-tuan. Hari ni saya dekat basement tuan-tuan. Ada 60 buah kereta saya nak lelong harga. Okay, and then saya nak buat mega sale untuk tuan-tuan. Apa yang ada dalam mega sale ni tuan-tuan? Kita bagi dekat tuan-tuan free tinted dan juga free servis minyak hitam tuan-tuan. Selama 22 Julai sehingga 31 Julai ni tuan-tuan. So tuan-tuan tunggu apa lagi tuan-tuan? Inilah peluang yang terbaik tuan-tuan nak cari saya, nak cari kereta cash tuan-tuan. Okey, saya akan sebut secara paling ringkas tuan-tuan. Video ni saya akan buat secepat yang mungkin. Saya sebut harga dan model kereta sahaja. Jom kita mulakan dengan yang pertama tuan-tuan. Yang ni X70 tuan-tuan bagi dekat saya 45,800 sahaja. CX-5 ni tuan-tuan bagi dekat saya 29,800 sahaja. Estima Silver ni tuan-tuan bagi dekat saya 35,800 sahaja. Tucson ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 14,800 sahaja. Lexus Facelift ni tuan-tuan bagi dekat saya 45,800 sahaja. Yang ini Toyota Harrier tuan-tuan bagi dekat saya 23,800 sahaja tuan-tuan. Yang belakang ni tuan-tuan sama juga 23,800 sahaja tuan-tuan. Lexus ni tuan-tuan bagi dekat saya 45,800 sahaja tuan-tuan. Okey, ke sana pula saya ada deretan Camry tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya hanya 32,800 sahaja tuan-tuan. Yang ini GX Spec 2.0 tuan-tuan bagi dekat saya hanya 46,800 sahaja tuan-tuan. Yang ini pun sama tuan-tuan bagi dekat saya 32,800. Yang ini pun 32,800 tuan-tuan. Okey, Camry putih ni tuan-tuan bagi dekat saya 23,800 saja tuan-tuan. Okey, Accord ni dah jual tuan-tuan. Yang ini Camry warna hitam tuan-tuan bagi dekat saya hanya 33,800 sahaja. Yang ini PSG nombor plate. Memang cantik tuan-tuan bagi dekat saya 40,800 sahaja. Putih ni tuan-tuan bagi dekat saya 19,800 sahaja. Hitam ni tuan-tuan bagi dekat saya 19,800 sahaja tuan-tuan. Okey, yang silver ni 2.0 G-Spec tuan-tuan bagi dekat saya hanya 20,800. Belakang dia tuan-tuan bagi dekat saya 23,800. Yang ini 2.0 G-Spec tuan-tuan bagi dekat saya hanya 36,800 sahaja tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan saya nak lelong 2.4 16,800 sahaja tuan-tuan. Paling murah dah ni tuan-tuan. Tak tahu nak kata dah tuan-tuan. Yang hitam ni tuan-tuan bagi dekat saya 19,800 2.4 tuan-tuan. Okey, dekat sana saya ada banyak lagi kereta bajet untuk tuan-tuan. Tuan-tuan layan sampai habis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak detail sesebuah kereta, boleh call, boleh WhatsApp saya tuan-tuan. Nanti saya bagi video detail. Okey, yang ni Naza Sorento tuan-tuan bagi dekat saya 6,800. Grand Vitara ni tuan-tuan bagi dekat saya 14,800. Belakang saya ada Proton Preve tuan-tuan bagi dekat saya 9,800. Saga baru ni tuan-tuan bagi dekat saya 17,800. Nissan X-Gear ni tuan-tuan bagi dekat saya 12,800. Cat dah buat baru tuan-tuan. Nak yang besar sikit saya ada Grand Livina 14,800. Honda City ni tuan-tuan. Yang ni pre-facelift punya unit bagi dekat saya 18,800. Yang depan ni facelift punya tuan-tuan bagi dekat saya 21,800 tuan-tuan. Kia Optima ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 15,800 sahaja tuan-tuan. Paling murah dah ni tuan-tuan. Okey, dekat sini tuan-tuan saya ada Nissan Almera tuan-tuan bagi dekat saya hanya 12,800. Avanza ni pun sama tuan-tuan bagi dekat saya hanya 13,800 saja tuan-tuan. Belakang dia ada lagi Almera tuan-tuan bagi dekat saya hanya 12,800. Exora ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 12,800 tuan-tuan. Selaju yang boleh saya akan buat untuk tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan. Yang penting free service, free tinted tuan-tuan. Siapa lagi nak bagi tuan-tuan dengan harga kereta yang sangat murah ni tuan-tuan. Okey. Kemudian saya ada 5 biji Myvi dekat sini. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya 17,800. Yang ini 12,800. Belakang dia tuan-tuan bagi dekat saya 17,800.
Yang ini purple pun tuan-tuan bagi dekat saya 16,800 sahaja. Kemudian saya ada 4 biji Alza ni tuan-tuan. Yang putih ni tuan-tuan bagi dekat saya 17,800. 17,800. Yang ini pun sama 17,800. Yang advance ni saja 23,800 sahaja tuan-tuan. Okey, kemudian yang ni tuan-tuan bagi dekat saya dah siap dengan sport rim tuan-tuan. Tuan-tuan bagi hanya 18,800 sahaja tuan-tuan. Okey, Sonata ni tuan-tuan bagi dekat saya 14,800. Honda City ni baru saja landing 12,800 sahaja tuan-tuan. Kemudian belakang ni ada lagi Myvi. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya 17,800. Yang putih tu tuan-tuan bagi dekat saya 11,800. Kemudian yang ni Honda Civic FB tuan-tuan bagi dekat saya 25,800 sahaja tuan-tuan. Ni saya ada 2 buah Lexus 3.5 tuan-tuan. Dua-dua warna biru tuan-tuan. Memang cantik. Yang ni bagi 29,800. Nombor plate 2 angka. Yang ni pun sama 29,800. And then yang paling last sekali, yang paling terakhir, barang yang paling baik saya simpan untuk tuan-tuan. Yang ini Toyota Estima 3.5 V6 tuan-tuan. Memang sedap. Yang ni tuan-tuan bagi dekat saya 31,800 saja tuan-tuan. So tamatlah review 60 buah kereta hari ni tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang nak detail pasal sesebuah kereta, boleh kontak saya tuan-tuan. Saya akan bagi gambar, bagi video sedetail-detailnya dekat tuan-tuan. Okey, mana tuan-tuan yang sedang mencari kereta cash, tak nak pening-pening kepala, just nak repair satu kali, terus pakai, tak ada masalah. Boleh kontak saya, Rashdan dari Rad Motoring. Tuan-tuan tak nak book appointment, nak walk in pun tak ada masalah. Cari saya di Rad Motoring Selayang. Assalamualaikum.